Okey, sekarang ni saya berada di hadapan lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru. Walaupun lapangan terbang ini tidak bertaraf antarabangsa, tetapi lapangan terbang ini mengendalikan 40 hingga 45 penerbangan domestik pada setiap hari. Ini tidak termasuk dengan penerbangan yang tidak berjadual, iaitu Westa dan penerbangan latihan APFT. Sekiranya dicampur penerbangan domestik dan tidak berjadual, ia menjadikan sehingga 100 lebih, kadang-kadang sehingga 300 dan 400 lebih penerbangan. Ini menjadikan lapangan terbang ini antara yang kedua tersibuk di Malaysia selepas Kuala Lumpur International Airport KLIA. Wow, hebatnya Kelantan.